kita bersedia untuk bina masjid. Bahaya soalan ni. Masjid apa ni? Okay. Bina masjid tu ada dua tu. Bukan masjid, ni bukan masjid biasa ni, masjid lain. Bila kita bersedia buka masjid, bila kita rasa kita nak buat masjid, betul tak? Bila kita rasa saya ni macam nak kahwin dah, rasa macam dah bersedia, masa itu buat bukti kita dah nak bina masjid. Ada orang wajib dia membina masjid, maksudnya wajib dia berkahwin. Senang cerita lah, apa tu ya, wajib dia berkahwin. Ada orang gitu tak, hukum berkahwin pada peringkat awalnya adalah sunat ataupun adalah sunat. Hukum berkahwin adalah istihbab. Istihbab. Berkahwin adalah sunat. Okey, ada kawan yang bilang saya faham. Okey, berkahwin itu asalnya sunat ataupun mustahab, digalakkan. Tapi ada beberapa keadaan berkahwin akan menjadi wajib. Contoh, kalau dia tak kahwin, dia akan jadi rosak. Dia tahu diri dia tak boleh lah. Dia nak tengok gambar lucah balik Azbillah, nak tengok filem-filem yang tak sepatutnya. Dia nak kahwin, maka ketika itu berkahwin menjadi wajib. Kalau tidak, dia akan buat benda yang haram, maka ketika itu wajib dia kahwin. Saya tanya pada guru saya, Fadilatul Syekh Musri, ada satu kes tu, orang tu dia nak kahwin, keluarga tak bagi. Dia ni dah sampai habis dah tengok benda-benda yang tak sepatutnya. Dia nak kahwin, tapi keluarga tak bagi. Dia nak, kita kata sabar, akhi, sabar. Tahu mana dia bertahan. Kalau dia boleh sabar. Isu dia tak mampu nak sabar. Sampai dia kadang-kadang terbuat juga benda yang tidak sepatutnya. Berzina tu tidaklah, tapi sampai tengok gambar-gambar yang tak sepatutnya. Dia nak kahwin, keluarga tak bagi. Saya tanya pada Fadilatul Syekh Musri, apa penyelesaian Syekh? Syekh Musri kata, berdosa bagi ayah dan juga ibu yang tidak membenarkan anaknya berkahwin apabila anak itu berkahwin sebab dia nak menyelesaikan masalah ni. Dia dah tahu tahap kahwin wajib, tiba-tiba mak ayah tak bagi, mak ayah berdosa dalam suasana ni. Saya kata ke Syekh Musri, mak ayah tak bagi sebab dia belajar lagi. Syekh Musri kata, dia masih belajar, dia masih tak belajar, itu isu lain. Isu dia sudah wajib berkahwin, mengapa dia halang? Ya? Ini merupakan bid'ah yang berlaku. Keluarga kita tak bagi kita kahwin selagi kita masih belajar. Ini di antara bid'ah yang sebar luas dalam masyarakat. Mungkin mak ayah kita tak nak bagi kita lari fokus dah. Sedangkan isu berkahwin ini adalah isu yang berkait besar hukum. Kalau kahwin tu hukumnya belum lagi sampai kategori dia berkahwin itu wajib, berkahwin itu masih lagi sunat, maka tak ada masalah lah bagi kita halang anak kita. Tapi kalau anak kita kata, bah, saya ni kalau tak kahwin, saya boleh buat benda tak hidup je bah. Ayah kata, dah terserah kata, baca Quran banyak-banyak, betul kan? Dan ketika itu, ayah itu dia telah dosa sebab dia menyebabkan anak dia akan buat benda yang bukan. InsyaAllah kita ubah benda ni bila kita dah kahwin, kita dah ada keluarga nanti, anak kita dah besar-besar, kita pula tanya dia, awak dia nak kahwin? Saya akan macam mana, ayah tak lihat. Saya tak lihat, tak apa, abah support, gitu kan. Tapi saya masih belajar lah, siapa masa kahwin bila, tapi lepas kahwin, siapa nak biayai isteri saya? Abah biayai. Contoh, kalau kita boleh buat begitu, anak kita akan kenal begitu sampai habis hidup dia. Dan dia ada anak, dia akan buat begitu. Akhirnya pahala akan sampai gitu. Sebab isu dia, kita nak supaya anak kita selamat. Ada saya pernah dengar satu kes saya jumpa budak tu. Dia nak minta ayah dia kahwin. Ayah tak nak bagi sebab masih belajar. Apa yang berlaku, akhirnya budak tu bersinah. Waliyahzubillah. Jadi dalam isu berkahwin ni, kalaulah orang tu dah wajib dia berkahwin, dia mesti berkahwin. Dan sangat malang kalau ayah dia malang, sebab ayah dia akan terus menanggung dosa kalau anak dia melakukan dosa. Lah, ayah kita nak salahkan keluarga kita pun susah juga, sebab mungkin keluarga kita tak tahu kondisi kita, suasana hari ini. Kalau dulu nak buat maksiat susah kan? Dia kena masuk hutan, dia kena nyuruh mengendap akhwat mandi. Contoh kan, orang zaman dulu, style nak buat maksiat zaman dulu sangat suka dan perlu kepada perancangan yang detail. Tapi buat maksiat pada hari ini tak perlu perancangan yang detail. Dia ada broadband, dia ada laptop, selesai, dia tutup pintu, dia belajarkan kawan, kalau siapa-siapa nak sekaki dengan dia boleh buat maksiat dalam tu. Okay. Dia tak perlu nak pergi jumpa perempuan, nak kena berhenti, nak ketik ting, nak bagi tu jom kita jumpa. Dia pada dengan SMS, dia boleh jumpa, dia boleh buat macam-macam. Jadi sebab itulah pada hari ini cabaran semakin menakutkan. Dan sebaiknya, ya ma'asyarul syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj.
Siapa yang boleh kahwin, Nabi kata kahwinlah. Wahai pemuda, siapa yang dah rasa boleh kahwin, kahwinlah. Maka itu lagi baik bagi diri. InsyaAllah saya mau cerita anak saya dah besar nanti. Saya tanya, dah ada orang tu? Kahwinlah, apa susah kan? Dia pun rasa seronok, dia pun rasa tenang. Dia masa belajar, dia tak ada duit, kita lah support, kita kaya dia. Tak jadi ayah misalnya tu. Kita kan?